أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hormati Tuan Pengusi, Tuan Imam, para Bilal, para IJK Surau Rahmaniyah, hadirin hadirat muslimin muslimat, ahli qaryah dan jemaah Surau Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat sekali lagi menyambung pengajian pada pagi ini dalam kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat menghirup udara-udara segar pagi-pagi Ramadan. Hari ini adalah hari yang ketiga kita berpuasa, insya-Allah ta'ala. Jadi suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan pahala dan redha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan selainnya, maka diampunkan baginya segala dosa-dosa yang telah lalu. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sambung kita punya pengajian pada muka surat 211 kitab Minhajul Abidin, terjemahannya 211 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari ahli silsilah ajma'in. Sebelum ini kita sudah menyatakan apakah itu gangguan-gangguan yang menghalang perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas gangguan itu ada 4. Gangguan yang pertama adalah gangguan rezeki. Rezeki itu kunci rawatannya adalah tawakal, yakni menyerahkan urusan rezeki, mewakilkan urusan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan yang kedua adalah di sini disebut sebagai kebahayaan ataupun ketidaktentuan, ataupun dalam bahasa Arab al-akhtar, perkara-perkara yang kita tidak tahu baik buruknya, penghujungnya. Maka rawatannya adalah at-tafwid, yaitu menyerahkan tengkuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gangguan yang ketiga adalah gangguan al-qada. Bukan gangguan, maknanya suatu benda yang memberikan kita hilang fokus di dalam ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah ketetapan takdir. Kadang-kadang Tuhan menetapkan sesuatu di luar jangkaan kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang kita tak suka. Kadang-kadang Tuhan menetapkan sesuatu yang tidak kena dengan selera kita. Jadi dia sedikit sebanyak mengganggu perjalanan ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi rawatan bagi gangguan yang ketiga adalah ridha. Ridha dengan qada. Seapa adanya, apa yang Tuhan tetapkan itulah dia. Ridha. Dan gangguan yang keempat adalah musibah. Jadi musibah ini segala perkara-perkara kemalangan, kecelakaan dan seumpamanya, maka rawatannya adalah as-sabr, kena sabar. Jadi kita di dalam gangguan yang kedua, dan kita sudah bicarakan kenapa kita kena menyerahkan tafwid, menyerahkan perkara-perkara yang kita tidak tahu hujung pangkalnya, tidak tahu secara pasti baik dan buruknya. Maka jawapan untuk perkara ini adalah tafwid, iaitu menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah membicarakan pada sebelum ini
Kenapa kita kena serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kita dah pergi yang pertama, yakni yang pertama kerana ia akan membawa kepada ketenangan hati dalam apa jua suasana. Ya, dalam apa jua suasana, yakni walaupun suasana itu menyukarkan kita ataupun sebaliknya, mana-mana keadaan pun apabila kita serah kepada Tuhan, maka itu adalah keadaan yang terbaik. Bila kita serah kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Ya, kerana pergantungan kita bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan kita punya kekuatan kita, ya, tetapi bergantung kepada ilmu Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang bergantung kepada Allah pada mana-mana keadaan pun dia akan tenang, dia akan tenang. Kemudian kita masuk, baru kita masuk syair yang menyimpulkan perkara ini, yakni perkara ketenangan itu. Ya, Syekh kami, ya, qala al-muallif rahimahullah taala, Al-Ghazali menyatakan, dan Syekh kami Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah taala berkata di dalam majlis yang banyak kali, tinggalkanlah tadbir kepada siapa yang menjadikanmu supaya engkau mendapat kesenangan, ya, supaya engkau berehat. Supaya masuk kesenangan ini maknanya bukannya kita bersenang-lenang, maknanya supaya engkau hilangkan keserabutan itu, ya, hilangkan keserabutan. Tinggalkanlah tadbir kepada siapa yang menciptamu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya engkau akan mendapatkan kerehatan. Kalau kita kena fikir semua benda, kita tak boleh nak kawal orang lain, kita tak boleh nak kawal kawan kita, tak boleh nak kawal keluarga kita, tak boleh nak kawal sesiapalah, ya, orang-orang terdekat dengan kita dalam pengurusan ke, dalam apa-apa, ya, program-program ataupun perkara-perkara yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita tak boleh nak kontrol semua. Kita mungkin boleh buat checklist 1, 2, 3, kita boleh buat follow up 1, 2, 3, ya. Tapi tak ke mana sangat yang kita mampu. Bukan maksudnya jangan buat, tapi maknanya hati kita itu bukan meletakkan ketergantungan berjaya atau tidak sesuatu perkara itu semata-mata tidak lihat pada kita punya kemampuan, tapi letakkan kita buat follow up, kita buat checklist, kita jumpa satu-satu, buat jadual, itu kena buat. Tetapi hatinya tetap letak pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini disebut tinggalkanlah tadbir kepada siapa yang menjadikanmu supaya engkau mendapat kerehatan. Lalu beliau mengalunkan nasyid pada yang demikian itu. Ya, inna man kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruh lahariyun bi an yufawwidha ma ya'jizu anhu ila alladhi yakfihi al-ilahil barri alladhi huwa birra'fati ahna min ummihi wa abihi. Ya, sesungguhnya sesiapa yang tidak tahu apakah pada yang dikasihinya itu, maknanya pada yang disukainya itu ada manfaat baginya, ataupun pada yang dibenci itu ada manfaat. Kita tak tahu. Kita suka satu benda itu yang ada manfaat yang kita suka itu, ataupun sebenarnya yang kita tak suka itu ada manfaat. Kita tahu tak? Tak tahu. Mungkinlah doktor boleh bagi tahu, kurangkan gula. Kita suka gula, tapi banyak gula ada mudarat, ya. Jadi kena kurangkan gula. Itu kita tak suka. Jadi kita tak tahu. Jadi orang yang tidak tahu yang disuka itu baik atau tidak, sepatutnya, ya, nescaya, ya, bukan nescaya kat sini, yang boleh betulkan,
sewajarnya. Sewajarnya itu lebih tepat. Sewajarnya ia bersegera menyerahkan apa yang ia lemah daripadanya kepada apa yang boleh menjaminnya. Maknanya sewajarnya ia menyerahkan apa yang dia tak boleh buat kepada siapa yang boleh cover dia, siapa yang boleh jamin, siapa yang boleh cukupkan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tak tahu penilaian kita terhadap suatu perkara baik atau buruk, bagaimana penghujungnya dan seumpamanya. Jadi bila tak tahu nak buat macam mana? Serahlah kepada siapa yang tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah maksudnya. Jadi iaitu apa? Iaitu Tuhan yang menjaga kebajikan, yang dengan rahmatnya dia lebih menyayangi seseorang itu lebih lagi daripada ibu dan bapanya. Jadi bila kita nak lakukan sesuatu perkara yang kita tak tahu dia punya penghujung, adakah ia membawa kepada kebaikan, adakah ia membawa kepada keburukan. Jadi cara dia macam mana? Cara dia adalah melangkah dengan menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan-tuan, ya, hakikatnya kebanyakan saya lihat ya, orang-orang yang tertekan ataupun orang-orang yang mengalami beberapa, ya bukan semualah ya, yang sempat-sempat saya jumpa beberapa masalah-masalah, kalau kita istilahkan kesihatan mental ini, ya banyaknya kerana dia melihat dia in charge semua benda. Maknanya dia mesti cover semua benda, mesti dia tengok semua sudut. Jadi bila berlaku suatu perkara yang tidak menepati piawaiannya, maka dia terlalu tertekan. Dia menyalahkan diri. Dia mengatakan aku ini sudah hilang harapan dan seumpamanya. Ya. Jadi di antara kunci, ya, sebab itu bila kita kata kunci-kunci untuk kesihatan jiwa, kalau kita istilahkan, adalah sudut-sudut ini. Ya, bukan kita nak kata dia kurang iman, kurang zikir, kurang, bukan. Kita nak kata ini adalah suatu kunci-kunci supaya dia meluaskan, ya, meluaskan ufuk, meluaskan perspektif bahawa di sana ada Tuhan yang sedang mengawal, Tuhan yang sedang mentadbir, Tuhan yang sedang menyusun, ya, dan di sana ada suatu ilmu lain di luar lagi ilmu yang zahir yang dinampak ini. Di sana ada ilmu yang batin, di sana ada hikmah, di sana ada suatu hikmah yang mutlak yang di luar perkiraan semua orang. Ya, itulah yang menjadikan seseorang apabila ditimpa perkara-perkara yang tidak diketahui, dia boleh tenang dan damai kerana dia bersama dengan Tuhan. Hakikatnya tuan-tuan, keadaannya sama aja. Maknanya sama, kalau orang itu dia menderita, maksudnya keadaan menderitanya dua-dua menderita. Cuma beza menderita orang yang bersama dengan Tuhan ini menderita secara zahirnya saja. Ya, mungkin kamu nampak dia tak cukup makan, kamu nampak dia tak cukup macam-macam perkara, tetapi hatinya tenang, dirinya tidak serabut kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang yang kedua yang meletakkan segala daya dan usaha kepada kudratnya, tiba-tiba tak jadi, menderita dia lain macam. Dia zahir dan batin menderita kerana dia merasakan kegagalannya adalah kerana memang dirinya itu yang bermasalah. Memang orang manusia tidak menyayanginya ataupun menghargainya dan seumpamanya. Jadi pandangannya itu sangat tertekan. Dia berbanding dengan orang yang bersama dengan ataupun menyerahkan nasib dan tengkuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Ya, yang pertama, kenapa kita kena serahkan tengkuk kita. Itu saya istilahkan beza tawakal dengan tafwid ini. Tawakal urusan rezeki, ya. Tafwid ini adalah menyerahkan sepenuh urusan, menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa? Yang kedua, tadi yang pertama bagi hati mendapat ketenangan, ya. Bagi hati mendapat ketenangan pada masa sekarang, ya. Maknanya bila kita menerjah perkara yang kita tak tahu, serah pada Tuhan, learning waktu ini kita sudah mendapat ketenangan kerana kita di bawah pengawasan dan jaminan Tuhan yang Maha mengetahui, ya. Yang kedua, sebab itu kena banyakkan doa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu yang diucapkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam apabila nak dicampak ke dalam api. Kita tahu tak api itu akan bakar ke tidak? Secara umumnya bakar lah. Tapi bila disebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong, ya. Dan juga apabila malaikat bertanya kepada Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, nak aku buat apa-apa ke? Nak minta apa-apa ke yang boleh aku buat? Nak doa apa-apa tak? Ya. Lalu Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukuplah dengan aku tak perlu nak berdoa, maknanya tak perlu nak minta-minta, kerana bagiku cukuplah Allah tahu keadaan aku, itu sudah mencukupi. Maknanya dia serah pada ilmu Allah SWT. Kalau serah pada ilmu kita, bila aku terbakar, bila cerita dakwah ni apa semua habis. Tapi bila diserah kepada Allah SWT, Allah tahu apa yang terbaik. Dan hakikatnya ia memang, bila dia menyerahkan suatu perkara kepada Allah, maka Allah SWT menjaga dengan sebaik-baik penjagaan, lebih sempurna, lebih terjaga, dan juga api jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Cuba kalau kita bayangkan masa awal-awal lagi nak dicampak, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan daripada api. Tak kena pun bakar, tak kena pun, selesai semua, mati tu semua, Namrud mati semua. Apa jadi? Ya, tak jadi satu kisah yang agung. Ya, tapi bila dicampak ke dalam api, dah tidak ada daya dan upaya, dicampak dalam api, dah keluar balik api tu yang terpadam, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan selamat. Itu lebih indah, lebih cantik dan lebih sempurna, ya, apabila sesuatu itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, kenapa kena serah pada Tuhan? Ya, serah nasib kita pada Tuhan ini kenapa? Ya, yang kedua adalah supaya mendapatkan kebaikan dan kebajikan pada masa akan datang. Tadi khasiat ataupun kenapa yang pertama, kerana nak mendapatkan ketenangan pada sekarang. Dan yang kedua, untuk mendapatkan betul-betul kebaikan pada masa akan datang. Yang demikian itu kerana segala pekerjaan itu kesamaran pada kesudahannya. Maknanya segala perkara-perkara yang hujung pangkalnya kita tidak tahu bagaimanakah penghujungnya, ya, dia samar-samar, ya. Perkara kebanyakannya itu kesudahannya tidak diketahui. Beliau mensyarahkan lagi berapa banyak kejahatan tetapi dalam rupa kebaikan, dan berapa banyak mudarat tetapi dalam dihias sebagai satu bentuk manfaat, dan berapa banyak racun di dalam bentuk madu, sedangkan engkau jahil dengan kesudahannya dan rahasianya. Jadi berapa banyak benda yang kita ni tertipu, tuan-tuan, ya. Secara luarannya kita rasa baik, tetapi dalamnya sebenarnya tak baik. Luarannya kita rasa seronok, tapi dalamnya tidak seronok. Ya, banyak kita ini tertipu dengan perkara-perkara luaran. Ya, sebab apa? Sebab kita memang melihat dengan mata kita. Ya, kita melihat dengan mata kita hanya menampak benda yang zahir.
ya, benda yang zahir. Habis itu macam mana nak melihat dengan mata hati kita? Lihat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu pada bulan Ramadan, ya, saya suka untuk saya sebutkan, bulan Ramadan ini adalah bulan kita upgrade kita punya panca indera. Upgrade panca indera, upgrade mata, upgrade telinga, upgrade mulut, upgrade tangan, upgrade kaki. Dah macam mana nak upgrade? Ya, boleh tambah aksesori ke kat tangan kita, boleh tambah spek mata, tambah tebal-tebal lagi. Ya, adakah itu maksud saya? Maksud saya bukan. Maksud saya adalah kita mengupgrade kita punya pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, apabila kita melakukan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sekadar kerana Allah ni ikhlas. Lebih lagi daripada ikhlas, melakukan sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, adalah daripada hadis yang bisa kita bacakan. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dan hendaklah hamba-Ku sentiasa bertakarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar denganku, penglihatannya dia melihat dengan aku, tangannya dia memukul dengan aku, kakinya dia berjalan dengan aku, masuk berjalan dengan aku. Semuanya itu dia dah upgrade. Matanya bukan sekadar melihat benda yang zahir yang menipu, tetapi disekalikan dengan pandangan Tuhan yang melihat hakikat sesuatu perkara. Itu melihat dengan Tuhan, ya, melihat dengan Tuhan, mendengar dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Semuanya itu menggunakan taufik dan petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita sambung, ya, maknanya dengan apa yang kita tidak tahu itu, apabila engkau menghendaki sesuatu pekerjaan secara putus, maknanya secara pasti, maknanya satu perkara lah. Apabila engkau mahu sesuatu perkara secara pasti dan engkau mengambilnya dengan ikhtiarmu, dengan pilihanmu sendiri secara pasti, maka apakah lagi yang terlebih segera barang yang menjatuhkan engkau di dalam kebinasaan dan engkau tidak mengetahui. Maknanya nak kata, jika dunia ini memang menipu kita, zahirnya tidak sama dengan hakikatnya, maka bila kita menghendaki sesuatu perkara yang kita nak, tapi kita tak tahu, ya, kita nak perkara itu, kita nak kerja itu, kita nak barang itu, kita nak orang itu, apa-apalah, ya. Sedangkan yang kita zahirnya kita nampak menarik, kita nampak baik, tetapi dengan perkiraan kita, ikhtiar kita, kita rasa mesti baik, mesti cantik, mesti seronok, mesti indah dan seumpamanya. Apakah lagi yang akan menyelamatkan kita? Itu maksudnya, ya. Kerana bila kita letak pada penilaian kita, kita akan mudah untuk binasa, mudah untuk tertipu. Ya, mudah untuk tertipu sebab kita tak tahu. Jadi bila kita nak sesuatu perkara yang kita tak tahu, jangan letakkan satu penilaian penuh. Bila kita letak mesti inilah yang terbaik, ya, itu bahaya, kena hati-hati. Ya, sebab kat sini dia bagi contoh, telah dihikayatkan bahawa setengah ahli ibadat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya boleh nampak iblis. Sudah. Mungkin dia punya apa? Naik syekh dia ibaratnya, ya Allah, aku nak tengok iblis ni.
Celakanya iblis, kerana dialah manusia semua sesat, kerana dialah Nabi Adam AS dihalau daripada syurga, kerana dia. Macam-macam dia salahkan iblis. Mari sikit tunjuk iblis ni, tengok macam mana. Ya. Kemudian bila orang tu dia abid dengan dia, orang abid, sebab tu namanya ahli ibadat. Dia kena orang alim. Orang alim tak minta begitu, ya. Jadi orang abid kata, ya Allah, aku nak tengok iblis ni, nak tengok sangat. Lalu ada orang nasihatkan dia, janganlah minta macam tu, ya. Mintalah pada Allah kesejahteraan, afiah. Afiah ni makna sejahtera. Ya, dan itu pun sebenarnya hakikat adab kita dengan Tuhan kena begitu. Tak boleh nak kita naik share sangat. Kita kata, ya Allah, aku ni, kau buatlah apa pun kat aku. Jangan. Ya. Kerana memang ada satu kisah. Ya, ada satu kisah. Ini disebut dalam Ibn Athaillah tulisannya, Tanwir. Ada seorang syekh sufi. Ya, satu hari dia punya kerohanian dia mungkin pada ketika itu tingkat yang tertinggi, terlalu khusyuk. Dia kata, ya Allah, Engkau ujilah aku dengan apa sahaja yang Engkau nak. Hebat. Ya. Allahumma betalini kama syi'ta. Ya Allah, Engkau berilah bala, berilah ujian kepada aku dengan apa sahaja yang Engkau nak. Hebat betul doa. Lalu serta merta Allah tutup saluran kencing. Kalau kita istilah ini prostat kan, sakit prostat tak boleh nak keluar kan, ataupun mungkin kata apa, batu karang ke apa kan, tak boleh kencing 3 hari tak boleh kencing. Terasa seksanya. Lepas tu kata, ya Allah, aku menyesal. Baru menyesal. Itulah boleh. Tadi kau kata nak suruh uji macam mana, baru aku tutup saluran kencing ya? Tutup saluran kencing, tak boleh nak buang selama 3 hari. Kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Lalu Allah sembuhkan. Apabila sembuh, syekh itu dia kata dekat budak-budak tepi jalan yang dilalu balik rumah, dia kata, apabila aku lalu di hadapan kamu, aku nak kamu baling batu pada aku. Baling batu, dan aku nak kamu panggil aku ni penipu, pendusta, kaki sembang, pendakwa. Pendakwa ni maknanya dakwa je tapi tak ada hakikat. Setiap kali aku lalu, aku nak kamu baling batu aku. Itu dia hukum diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia rasa dia dah paling, istilahnya terpaling lah, ya. Terpaling khusyuk, terpaling. Jadi kita macam mana pun kita dengan Tuhan, jangan minta benda-benda yang konon-konon kita ni kuat, ya. Sebab itu bila orang ni minta nak tengok iblis, ada orang nasihatkan, jangan. Minta Allah bagi selamat tu dah cukup baik dah. Ya, okey. Tapi orang itu ahli ibadah, kita sambung kisah kita, ya. Ahli ibadah itu, orang si fulan abid itu, dia nak juga tengok. Ya, dia enggan melainkan ia melihat iblis, nak tengok juga. Lalu Allah bagi nampak iblis. Allah menzahirkan iblis baginya. Maka tatkala abid nampak iblis tu, dia pun nak pukul. Nak pukul lah iblis kan. Kan kita kata, aduh, dia ni lah penyebab apa benda semua sekian. Bila dia nak pukul iblis, iblis berkata kepadanya, kalaulah bukan kerana aku nampak engkau ni hidup 100 tahun lagi, nescaya aku dah hancurkan kau dah. Aku dah bantai kau habis-habis. Simple je iblis. Kalaulah bukan kerana aku tahu engkau ni akan hidup 100 tahun lagi, dia cakap kan ambil, nescaya aku dah habiskan kau dah. Itu istilahnya. Lepas tu ambil tu, lama lagi hidup aku ni. Sudah. Ya, lama lagi aku hidup rupanya. Ya. Kemudian bila orang itu terdengar, dia tertipu dengan kata-kata iblis dan ia berkata kepada dirinya, umurku lagi jauh, masih panjang. Maka baik waktu umur panjangnya aku buatlah apa yang aku nak. Ya. Aku mengerjakan barang yang aku nak, kemudian aku taubat. Aku kan hidup 100 tahun lagi, buatlah maksiat 99 tahun,
Kemudian pada tahun yang terakhir aku taubat bulan Ramadan. Ini bukan aku boleh taubat pada bulan Ramadan, aku boleh taubat puasa hari Ashura. Tahun lepas aku puasa hari apa lagi? Hari Ashura, hari Arafah. Tahun lepas dan akan datang dan seumpamanya. Aku buat macam-macam. Solat Jumaat dan benda semua, waktu itulah Allah ampunkan dosa aku. Sebelum tu aku enjoy lah 99 tahun. Ya. Maka hamba yang abid itu jatuh dan mengerjakan kefasikan. Jatuh ni maknanya terjerumus ke dalam gaung kemaksiatan, meninggalkan ibadat, dan ia dalam keadaan orang-orang yang rugi. Ini masalah. Sebab tu saya suka pesan diri saya sendiri, jangan over. Macam mana-mana pun bersederhana. Khusyuk macam mana pun, rapat macam mana dengan Tuhan pun bersederhana. Sebab itu yang mengikat kita ini sunnah. Yang mengikat kita ini adalah sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah nak bagi tengok iblis. Tak pernah. Ya? Tak pernah pun Nabi doa, ya Allah, timpakanlah aku ujian macam mana-mana pun. Tak ada. Nabi sentiasa meminta al-afiyah, selamatkan. Ya, hatta ketika perang, ketika sahabat dah berbaris, dah bersiap untuk perang, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bila nak sampai musuh ni? Oh, sudah hebat sangat. Selama ni kita menang aja perang, tiba-tiba ni musuh tak datang. Bila nak sampai dia ni? Confident. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tatamannaw liqa'al adu. Janganlah kamu berharap nak jumpa musuh. Maknanya kamu nak jumpa dia, maknanya nak bunuh musuh, nak bertempur, nak berperang. Jangan fikir macam itu. Ya. Tetapi mintalah Allah kesejahteraan. Kalau boleh tak ada perang, tak payah perang. Walakin sallallahu al-afiyah. Mintalah Allah sejahtera. Wa idza laqitum, apabila kamu jumpa, fathbutu. Kalau baru jumpa musuh sampai, ketika itu bertahanlah. Waktu tu bukannya masa tengah elok, tengah damai dan tu, bila dia nak serang ni? Jangan, tak perlu. Jangan rasa begitu. Sebab itu Nabi SAW sentiasa meletakkan kita dalam posisi apa? Posisi hamba yang hina, hamba yang apa? Yang tidak rasa entitled ataupun tidak rasa layak dapat sekian, rasa hebat sangat, tidak. Macam mana-mana keadaan kita hamba, tunduk. Jangan suruh Tuhan buat apa kat kita. Ini masalah kita. Jadi kita rasa kita dah sekian, kita suruh Tuhan buat apa-apa kepada kita. Maka di dalam ini, dalam pengajaran ini, barang yang menyedarkan kamu atas meninggalkan berhukum di dalam kehendak engkau dan menyungguh-nyungguh berpanjangan di dalam tuntutanmu. Maknanya bila begitu kita dah faham kisah ini, maka kita kena berhati-hati terhadap apa yang kita mahu. Beware, be careful of what you wish for. Berhati-hati dengan apa yang kamu inginkan, kamu impikan, kamu harapkan. Ada seorang kawan saya, dia cerita kan. Ni kisah dia dekat negara orang putih. Dia nak pergi sewa kereta, nak musafir. Jadi di dalam list, kan dia biasa orang bagi syarikat tu dia bagi list kereta apa. Jadi dalam hati dia nak satu kereta ni. Saya tak ingat lah apa nama kereta. Kita kata kereta A lah ya. Dia doa, ya Allah, aku nak kereta ni. Aku nak sewa kereta ini, A ni. Kemudian dia pergi dekat syarikat tu. Oh bang, sorry dah habis. Dah ada orang guna. Dia bagilah kereta B. Okey, tak apa, redor, tak ada masalah. Bawa accident. Ya, langgar pokok. So kalau company kereta sewa ni, bila dia accident, dia boleh ganti serta-merta sebab ada insurans apa semua, jadi tak ada isu lah. Telefon, okey, kita bagi kereta lain. Dapat kereta apa? Dapat kereta A tu. Allah makbulkan doa dia, tapi dengan jalan yang sakit lah. Kena accident dulu, nasib baik tak mati. Dia kena accident dulu.
Tak dapatlah kereta A tu kan, nak sangat kan. Tapi maknanya berhati-hati. Sebab itu bila kita nak minta sesuatu kepada Allah SWT, jangan ya Allah ini juga jangan. Bahaya. Hati-hati. Sebut ya Allah, jika ini yang baik maka mudahkan. Jika ini yang baik untuk agama aku, untuk diri aku, untuk keluarga aku, untuk kesejahteraan kehidupan aku, mudahkan. Itu saja. Ini untuk anak-anak yang belum kahwin, banyak yang kahwin semudah. Yang belum kahwin ke dan apa benda ke, ataupun yang belum ada anak ke dan seumpamanya, jangan doa ya Allah aku nak juga nak tahu. Jika yang itu yang baik, mudahkan. Letakkan diri kita pada posisi yang betul, kerana kita tak tahu apa yang benar-benar terbaik untuk kita. Kemudian Al-Ghazali rahimahullah menyambung, dan juga menakutkan engkau pada panjang cita-cita kerana ia kebinasaan yang sangat besar. Maknanya bila kita tahu kisah bahawa apa yang kita minta bersungguh-sungguh ini kita tak tahu hujung pangkal, maka kena berhati-hati. Dalam masa yang sama kita juga berjaga-jaga, khawatir dengan angan-angan yang panjang. Kita nak suatu perkara, ada suatu angan-angan kita punya cita-cita kita yang terlalu panjang, itu yang akhirnya menyibukkan kita dan merosakkan kita. Maksud cita-cita yang panjang ini apa? Cita-cita yang panjang ini hanya ada bagi orang yang rasa umur dia panjang. Itu kan kisah Abid tadi, dia rasa umur dia 100 tahun lagi ya. Terus dia terasa macam-macam aku boleh buat, berangan macam-macam gini. Tapi kalau orang yang rasa dia akan mati esok, sempat tak dia buat begitu? Tak sempat. Dia akan fikir nak melunaskan kewajipan saja. Ya, bayar hutang sini, minta maaf orang sini, buat wasiat sini, pergi jumpa orang sini, gini. Esok mati dah. Tak sempat nak buat apa-apa. Tapi kalau siapa yang hidupnya 30 tahun, 60 tahun, banyak masa, relax dulu lah, relax dulu, relax itu yang bahaya. Ya, kerana dia menyangka dirinya panjang umur. Dan sesungguhnya benarlah orang yang berkata, ala ya nafsu an tarda biqutin takuni hurratan abadan maliyah wa iyyakal matami'a wal amani fakam umniyatin jalabat maniyah. Ingatlah wahai nafsu, supaya engkau redha dengan makanan yang sekadarnya, engkau jadi merdeka sepanjang masa selama-lamanya. Cukuplah dengan apa yang kita ada. Apa yang kita ada sekarang ini, maknanya yang mencukupkan kita. Rasa kecukupan itu menjadikan kita merdeka. Maknanya tidak ada apa yang nak dikejar, tak ada apa kehendak-kehendak duniawi yang nak dikejar. Maknanya secara hakikatnya ya. Tetapi kalau orang Ustaz nak kena jadi kaya, nak kena jadi hebat, nak kena jadi maju, itu untuk umat Islam, betul, boleh. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, tak ada apa kita nak kejar ya. Tak ada apa yang nak dikejar. Kerana kat situ, takutilah akan tamak serta angan-angan ya. Di sini hati-hatilah dengan ketamakan kamu. Kamu nak ini, angan-angan kamu. Kerana berapa banyak fakam umniyatin jalabat maniyah, dan berapa banyak mati, bukan berapa, terbalik ini ya, terbalik. Berapa banyak cita-cita yang telah mendatangkan kematian. Dia terbalik. Terjemah tu kena betulkan ya. Berapa banyak cita-cita yang membawa kepada kematian. Jadi tak ada apa sangat pun. Orang ni fikir panjang-panjang, nanti dia nak mati juga. Siapa-siapa pun semua akan mati. Adapun itu jika kita letakkan kemampuan, pilihan, kepastian, kehendak kepada diri kita. Adapun apabila engkau menyerahkan pekerjaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan engkau pohonkan kepadanya supaya dipilih barang yang baik bagimu. Maknanya Allah pilih yang kita yang baik. Tiada engkau dapat melainkan kebaikan, maka dengan engkau buat begitu, engkau hanya akan mendapat segalanya akan baik. Baik-baik belaka. Dan baik itu bukan baik zahir, tapi baik hakikatnya. Zahirnya boleh jadi baik di sisi kita, boleh jadi tak baik di sisi kita, tetapi hakikatnya, batinnya baik. Kerana apa? Kerana kita serah pada Tuhan. Bila kita serah pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Tuhan katakan apa pun baik-baik belaka. Ya. Tiada engkau dapat melainkan kebajikan, dan sebenarnya dan engkau tidak jatuh melainkan di dalam kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan mengenai seorang hamba yang soleh. Siapakah hamba yang soleh ini? Ini adalah salah seorang daripada keluarga Firaun yang beriman. Ya, Firaun ini memang jahat, keluarga ini pun jahat, tetapi di antara yang beriman itu Asiyah, Masyita. Ada juga seorang lelaki daripada keluarga Firaun juga beriman. Dia menasihatkan Firaun, menasihatkan kaum Firaun, tetapi bila akhir sekali tak nak dengar juga, ya, dia mengatakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya, ayat penuhnya fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Dan aku menyerahkan pekerjaanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat melihat dengan segala hambanya, maka Allah Ta'ala memeliharakannya akan kejahatan barang yang ditipu daya mereka itu, dan seksa jahat itu meliputi dengan keluarga Firaun. Maksudnya Allah apabila diserahkan nasibnya kepada Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya, memeliharanya, ya, menjaganya daripada sebarang perencanaan jahat Firaun. Dan tidakkah engkau lihat bagaimana Allah mengiringi orang yang menyerahkan dirinya dengan dipeliharakan daripada kejahatan dan pertolongan atas seteru dan sampai kehendaknya. Maka tidaklah semoga dapat taufik. Maknanya insya-Allah taala, ya, barang siapa yang menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan jaga, Allah akan berikan penjagaan yang lebih sempurna berbanding seseorang yang melakukan satu perkara dengan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abduka wa abdika wa imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala' ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.